disampaikan kepada Mahapati, diestafetkan kepada Raja Anom Keraton Sumedang Larang, yang langsung diserahkan kepada Yang Mulia Sri Raja Keraton Sumedang Larang. Sebagaimana tadi telah kami sampaikan, ini keris kedukun landian emas pada abad ke-14. Dilanjut dengan keris panunggul naga yang berteteskan intan berlian, ageman dari Prabu Gesan Ulun pada tahun 1578. Dan Prabu Gesan Ulun bertahta sampai dengan tahun 1610. Disampaikan kepada Mahapati, lanjut disampaikan kepada Raja Anom, dan diserahkan kepada Sri Raja yang akan dijamas selama 1 minggu di bulan Maulid Nabi ini.